Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel saya Zenta Gaming. Tes 1, 2, 3 dengar tak? Okay, so guys, kalau korang dengar kan, so hari ni Zenta akan ada buat apa? Buat event guys Kalau korang tahu lah Zenta buat event apa. Aduh, kat sini. Jadi lah lah. Apa jadi? Sini. Astaghfirullahaladzim. Okey dah. Dah okey tak? Tes 1, 2, 3 dah okey tak? Okey, kalau dah okey, ngam. So, mari kita masuk room sebab Zenta ada buat event MyV. So, maksudnya apa masa lupa lah. Maksudnya apa mesti diorang semua tunggu lah tu. Dah 2 minit lambat dah ni guys. Dah 2 minit lambat ni. So, harap korang boleh tengok lah yang sampai habis lah. Okay, masuk 10 Okay, let's go guys. Masuk 10. Masuk 10. Mari kita akan adakan perlumbaan guys Perlumbaan apa? Perlumbaan MyV. Perlumbaan MyV. So let's go gang. Ni Zenta first time buat sambil live dekat TikTok, lepas tu sambil record terus. Biasa Zenta akan buat voice over. Ini terus direct terus direct. Nampak tak? Dah tak sabar nak lumba dengan korang semua ni. 20 terus. What the heck? 20 terus guys So guys, kalau kau nak tahu, event ni akan masuk YouTube, tapi mungkin lambat sikit. Dalam 2-3 minggu lagi akan post YouTube. So harap korang layan dululah. Zenta ada baru post video buatan Wira punya convoy hari tu. Korang boleh tengok, best tau. Sonok. Okay guys, so kita tutup sound dulu. Bising gila guys. Bising gila tu. Biar kita senyap-senyap dia. Okay guys, so mari kita dengar tak? Okay, so kita akan pergi mana? Okay, boleh dah ni. Janji MyV convert guys Janji MyV convert Janji MyV convert. Tak kisah, yang penting MyV. Wira pakai kereta Skyline MyV pun tak apa. Okay guys, so apa lagi? Yang baru masuk tag screen yang kat TikTok boleh tag screen tak? Yang kat TikTok tag screen boleh tak? Tag screen bagi 10k like guys. Bagi 10k like guys. Bagi 10k like saya mulakan perlumbaan guys 10k like saya mulakan perlumbaan So yang dalam YouTube nanti korang boleh tekan button like dulu, and then boleh komen mana satu kereta korang. Sebab ini akan jadi perlumbaan paling gempak dalam car parking multiplayer. Allahu Akbar. Nampaknya banyak geng apa ni? Geng MyV warna putih. Nak kereta lain boleh ke Zenta? Tak boleh doh. Memang kena kick sekejap lagi. Memang ini event MyV convert saja atau MyV lain. Yang penting kereta MyV. MyV ke MK ke, yang penting dia ada tulis MyV. Atau kalau MK7 yang penting dia tulis MyV kan. Van jenazah boleh tak? Astaghfirullahaladzim. Dah masuk ke van jenazahnya. Saya nak tengok. Yang ada donat boleh bagi donat dulu tak? Donat saya jalan terus guys. Kalau macam Z Super dia minta donat, saya minta like je lah. Like tag screen 10k baru saya jalan
Baru saya jalan guys. Sekejap, saya load. Okey, perlumbaan guys. Let's go. Boleh, Azia boleh. Apa pula tak boleh? Tapi dalam kalau convoy kali ni tak ada cinematic tak ada video JJ cinematic. Sebab apa? Sebab Zenta buat sambil live. Buat sambil live So kita kumpul dulu guys. Kita tunggu 10k likes. Longgok ke? Ya, longgok ke glitch? Glitch tak boleh. Longgok ataupun spek-spek laju lah. Yang penting jangan glitch, jangan bug. Okey guys let's go gila. First time ni guys. First time saya buat live sambil convoy guys. Korang suka ke tak macam ni guys? Korang suka ke tak? So nanti kat YouTube boleh tengok. RAM tak layan. Kalau nak RAM lah, bukan saya dengar pun. Sebab saya tutup silent. Saya silent kan guys. Okay. Yo. So kita akan review dulu kereta-kereta kat sini guys. Saya nak review dulu kereta-kereta kat sini. Kat sini kita ada apa? Kita ada kereta taksi kucing guys Myvi bukan. Myvi ke? Myvi lampu panjang. Okay, sebelah ni kita ada MK7 Convert Myvi guys. Ini kereta-kereta double MBC mirror. Ui, depan karbon siau. Baik tu. Okay, ni kereta saya guys. Kereta saya ada cermin Zenta Gaming, ada nombor plate. And then saya kereta apa? Ada exhaust yang penting. Lepas tu ada Viva Elite guys. Okay. Dekat sini kita ada kereta. Wish, penyokong saya ke ni guys? Zenta Gaming, Zanta Official. Bukan Zanta. Apa tu? Nombor plate. Astaghfirullahaladzim dik. Apa ni? Zenta Gaming mantap Kita bagi dia love satu. Baik, kita bagi dia love. Okey, kereta seterusnya. Yo, baik. Kita ada apa ni? Rock tag pun ada. Tengah live ya, sambil live ni buat event ni. Baik ada bunga sakura. Ada Myvi Legacy. Ui, baik ni Myvi AV ni guys. Ui, sebelah ni kita ada Esa sampai ke. Ini macam umpama buka bonet guys Macam buka bonet. Okey. Tak apa, kat depan ni kita ada bounce. Baik. Ini saya suka. Viva Elite guys ni. Ni Viva Elite guys Convert Sebelah ni kita kereta purple. Ada cermin Tifana guys. Cermin Tifana. Baik tu. Ini apa ni? Lampu 2. Cuba korang teka ni kereta apa? Ni kereta apa guys? Zenta betul ke tak? Apa Zenta salah pula? Fahmi static. Apa sah kau reverse? Bagilah aku review belakang. Tak nak sudah. Kita ada kereta Hello Kitty show. Myvi Hello Kitty baik. Gempak tu. Simple and clean. Ini bukan simple lah ni. Baik tu. Cermin Tifana ada. Kita ada dia ada Carl Rosea. Baik. Ni apa ni? Myvi merah. Ini lawa geng. Static culture. Gempak tu. Azia tu geng. Azia baju. Baik tu. Mantap. Lawa. Clean. Okey, sebelah dia ni. Okey guys. So yang ada exhaust ni memang geng-geng saya lah. Yang ada exhaust ni memang geng saya guys tak, saya minta wirat. Zenta tak bagi pun. Jangan membership saya guys. Kepada yang tengah tengok sekarang ni, korang, saya nak buat event membership saja. Sebab saya nak bagi wira free kepada yang join membership saya. Siapa yang join membership saya bagi wira free guys. Okay, baik ni baik Exhaust di bawah. So kalau korang nak join membership saya, korang boleh pergi dekat description link YouTube saya. Saya dah join dah. Mana? Awak tak check saya. Awak tak check saya kat WhatsApp pun. Dan bagi bukti yang awak join saya punya membership. Membership baru bukan membership lama-lama. Membership baru. Saya baru ubah harga. Okay, ni lawa ni boleh. Yuk, apa ni? Myvi jenazah. Ambil kau Myvi jenazah. Ya Allah, kena ban guys. Kena ban dul. Kacau kena ban pula guys. Kena ban.
band doh. Coy ya. Kena band. Okay, tak apa. Kena band tak apa. So sekarang saya cakap seorang-seorang lah guys. Tak apalah. Tak ada rezeki. Jangan minta review lah, kacik betul. Tak boleh ke? Okay, tak apa guys. Ambil gambar jap. Kita ambil gambar dulu. Myvi. So yang kat YouTube ni so dah sunyi balik TikTok dah tak boleh buat live. Dah post dah. Saya dah post dah. Tak tengok ke? Saya screenshot dulu. 3 2 perlombaan akan mula. 1. Let's go. Laju. Oh, nak lomba dengan saya. Allah Akbar, kita saya accident. Allah, kita saya accident guys. Fuck. Oh, tak guna kita saya lambat. Okey, saya tahu kenapa kita saya lambat. Terlalu laju. Allahu Akbar. Tengoklah. Kena ban. Tak ada rezeki tu. First time kena ban. Tak naklah buat live lagi sambil. Saya dah tak nak buat live TikTok lagi sambil konvoi dah. Saya tak suka. Tak ada rezeki dah guys. Tak apalah guys. Kita enjoy je lah konvoi ni. Saya buat ni kiranya video saya tak ada voice over. Saya terus Okay. So kalau saya tak live sambil TikTok ni, saya boleh buat cinematic lagi ya. Anjir. Kumpul home city 2. Okay, kita akan kumpul home di situ dulu guys. Saya nak buat cinematic kat sana. Jadi saya pause sekejap ni. Saya buat cinematic. Dia dah tak buat live kat TikTok kan. Home 3. Ya Allah. Kereta saya dah laju dah sebenarnya guys. Tapi masalahnya dia ke tepi. Nampak ni, dah laju dah ni. Dia menggolongso. Tengok dia menggolongso. Siau. Allahu Akbar. Baik tu. Allahu Akbar. Okey guys, so yang baru masuk tu, baru tengok video ni, kau jangan lupa tekan button subscribe button subscribe tu tekan. Lepas tu tekan button like tu guys. So kepada yang nak join, lepas ni saya akan buat konvoi untuk membership pula. So kalau korang kena join membership, kena. Sebab kalau tak nanti susah lah nak join kan. Sebab saya banyak join buat membership punya konvoi. So kalau korang nak join, boleh tekan link di bawah, di description bawah. Mana? Tidur. Oh sana. Saya nak buat cinematic guys. Allah Akbar. Wih, jelebu. Allah. Jelebu. Motor. Baru jadi pair. Let's go Home 3. Home 3 kat mana? Home 3 kat mana guys? Saya lupa mana. Kita akan pergi Home 3. Let's go. Home 3. Baru nak review guys tadi Myvi semua tu. Tak apa.
Dekat TikTok tak boleh, okay, dalam YouTube boleh lah. Jadi saya sambung review Myvi. Korang layan video ni sampai habis, jangan skip. Aku dah stres dengan Myvi aku ni. Myvi aku ni memang tak boleh pakai kan. Macam siput, tahu tak? Ish, dia punya suspension ke guys? Suspension ke ni? Cuba korang komen kenapa. Sebab suspension ke ni guys? Suspension lah aku rasa. Tengok tu. Saya tak tekan belok pun, dia belok sendiri. Macam ada ais dekat jalan ni. Macam ada ais. Betul ke ada ais? Betul. Okay. Jap. Okay, let's go gang. Buat drift pula. Okay, laju siap dorang. Mentang-mentang Myvi laju. Saya betul golek je tadi. Kalau tak, aduh ay. Saya punya suspension tak betul je. Tak apa, next time saya buat lagi Saya buat lagi Myvi race. Relax je. Terlajak pula. Okay, let's go. Alright, sampai. Tak ramai orang lagi Susun dulu guys Kita parking dulu guys. Kita parking dulu guys. Lepas tu saya review, lepas tu saya buat cinematic jap. Kita tunggu yang lain dulu guys. Kita tunggu yang lain. Tunggu yang lain. Lepak-lepak lu geng. Lepak-lepak lu. Ramai ke? Ramai guys. Mana Zen? Form 3. Gimana taksi kucing? Saya nak kena on lampu lah. Sekejap. Okay dah. Okay guys. Mana semua orang ni? Dua. Oh. Dia orang pergi home 3 lah. Saya cakap home 2. Salah cakap guys. Mak. Lama tak main SPM guys. Maklum le. Sorry le guys Okay, cinta comel. Menggelikan guys Sekejap saya nak tengok berapa lama saya kena ban dekat TikTok dekat akaun Zenta Gaming. Saya tengok jap, saya bagi tahu korang dalam live ni. Yang belum follow TikTok saya boleh follow tak? Sebab apa ni kena ban ni? Live valuation has been discontinued because fraud and scam. Kena report fraud and scam tu. Ni dia lah. Okay, saya dah APN. Okay. Boleh lah lagi tak guys? Okay, saya boleh live lagi pada 18 November. 18 November pukul 3 hari siau kena ban. 3 hari guys saya kena ban. Susun. Okay guys, so semua kat sini dah ada. Semua kereta kat sini dah ada. Allah Akbar. So saya akan ni lah buat cinematic. Okay guys, check it out. Cinematic. Let's go. Something
Okay, so cinematic settle. Let's go. Kita bagi. Let's go nak jangan. Let's go, kita pergi cinematic dekat. Cinematic dekat lapangan terbang lah guys. Lapangan terbang. Lapangan terbang. Airport. Airport. Let's go. Airport guys. Lepas airport kita tamatkan dah video ni. Dan guys, korang saya buat video dah lama kan korang tengok pun. Korang tengok pun kan. So saya akan tamatkan setelah cinematic lah, 2 cinematic je. Nanti next video saya akan buat lagi cinematic. Kalau korang suka, korang boleh komen korang suka tak cinematic JJ saya, walaupun guna template CapCut, tapi at least maybe korang, kata korang masuk dalam konten. Nanti korang boleh bangga kat korang, kata aku masuk konten, kata aku masuk konten. Bangga. Okay, let's go airport. Saya dah lama tak pergi airport, so saya nak pergi. Astaghfirullahaladzim, stresnya yang kereta ni. Okay, mari. Allah Akbar. Korang tak stres ke kalau dapat kereta macam ni? Semua hidup. Okay, let's go. Tu accident lah. Kita babas satu. Okay. Baik. Sama je geng. Dah sampai dah. Mana kita masuk? Lumba, semua lumba. Semua longgok. Aku je terbabas. Myvi ke off-road ni? Pasal aku punya kereta berlompat-lompat. Ada sampan tu. Myvi dah ada sampan. Okay. Kita akan parking kat mana guys? Okay, parking straight. Astaghfirullahaladzim. Biar ada parking dulu. Kereta saya dah macam belacan dah tu. Belacan dah tu. Tak lama lagi tu. Okay gang. So apa kata, saya terus skip kan buat cinematic sini lah. Okay, let's go. Korang tak sabar kan? Okay, let's go. Yang ada dalam room ni, cuba korang ada dekat ruangan komen. Lepas tu mention korang Myvi masa tu. Kita nak tahu juga kan. Let's go guys. Lupa. Siapa yang paling lawa, Zenta akan bagi RM10. So Zenta akan pilih sekejap lagi. Kalau korang nak tahu siapa pemenangnya, korang boleh tunggu sampai akhir video lepas cinematic ni. Okay, let's go. Di antara kau dan cuma kamu dan yang lain. Ku bilang aku tak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma coba. Okay, so cinematic settle. So Zenta dah pilih 2 pemenang. So senangnya konsep macam ni, Zenta akan pilih 3. Lepas tu Zenta akan post TikTok 3 kereta ni. Korang pilih, korang vote mana yang paling cantik. Zenta pilih satu pemenang. Siapa paling banyak yang pilih, Zenta akan bagi RM10 lah guys ya. So korang ni akan, Zenta takkan tentukan pemenang lagi. Korang yang akan tentukan pemenang. So Zenta tengah pilih kereta yang terakhir tercalon. 3 kereta guys ya, 3 kereta. Zenta akan pilih kereta yang banyak design dia, atau dia clean ke, dia detail ke kan. Kena pilih betul-betul guys. Saya kena pilih betul guys. Ni apa ni? Dino. Boleh tahan. Ni dia punya asas lawa guys. Ada cermin Cifana. Okay, saya rasa akan ambil ni lah. Ni kena dengan stress saya. Let's go gang.
So 3 kereta dah tercalon. 3 kereta tercalon ni, korang rasa mana yang paling lawa guys? Mana yang paling lawa guys? Kalau korang cuba komen dekat ruangan komen YouTube saya, korang pilih yang mana? Okay, korang pilih yang mana? Okay. Saya akan tengok juga, saya akan kumpulkan siapa yang menang, siapa yang vote tertinggi guys. Okay, 3 kereta ni tercalon. Kereta Hello Kitty, kereta clean tengah ni, lagi satu kereta clean. Hello Kitty saya pilih sebab apa? Sebab dia ada konsep clean, and then ada Cina Tifana, cleannya banyak lah. So saya akan bagi korang gambar depan belakang dia, kereta dia. Okay guys, so let's go. Ni dia. Okay. So korang rasa mana guys? Korang rasa mana? 3 kereta ni tercalon. So guys, jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share. Sampai sini saja video kita. So jangan lupa tengok video-video Zenta lain, tengok video konvoi sebelum ni, tengok daripada awal sampai habis tau. So guys, assalamualaikum, kita jumpa lagi next video. Okay, 3 kereta ni nanti korang tunggu je sampai Zenta umumkan pemenang dekat TikTok. Lepas tu Zenta akan minta korang PM TikTok Zenta, claim duit. Okay, Zenta tak kari. Okay, hashtag let's go. Nanti next event Zenta buat lagi, korang tunggu je, and then standby kereta korang. Okay, so terima kasih yang join dalam ni. Jangan lupa tekan subscribe, komen, share, follow TikTok Zenta, NIG Zenta. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.